Belum terjadinya restoran Pak Man ikan bakar ni. Inilah sejarah saya. Tapi sebelum saya memasak tu memang saya merawat orang. Saya lebih kurang 11 tahun. Saya dulu adalah peniaga kecilan. Peniaga yang meniaga tepi jalan, buat cak kuih tiaw lah, sagi buat pupuk leko lah, lang lah, jual nasi lemak bungkus lah. Saya dah mula buka restoran tahun 2015. Saya lah pergi market, saya lah kena masak, saya lah nak kena cuci kedai, saya lah nak kena lipat meja. Ni semua kerja saya. Lepas tu malah nak pergi berubat. Saya tak kahwin dengan Ain lagi. Waktu tu saya decide tak apalah, tak berubat dah kot. Tak apalah, saya ada ambil ilmu untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga cukup lah. Lama saya sendiri buang, tolak, saya tak mahu. 2023 restoran saya down, jatuh awal TikTok tu pun bulan 9 hujung 2023 baru saya main TikTok, baru saya nak munculkan diri dalam medsos. Awal tu saya buat konten, buat TikTok, buat video, buat live memasak. Jadi mula-mula hampa kenal saya pun dari Man is a tukang masak, is a owner restoran. Abang payment dengan ayat Hayamba. Sampailah 2024 orang kenal saya. Dalam tempoh 2 tahun follower naik sampai 800,000 yang suka makan berselemoi. Apa ni makan, cakap sambil makan tak ikut sunnah lah, macam jual roti john mahal lah. Kau marah, orang geram, orang jadi lapar. Orang tu dah kenyang, dia tengok saya, dia jadi lapar balik. Haram dia kata. Resepi saya share dalam video saya, semua habis. Resepi restoran daripada start masak nasi, lauk yang paling rare sekali 2024 ke 2025 macam tu. Saya diuji zaman kejatuhan, zaman fitnah. Saya tak rasa benda tu orang buat saya. Saya rasa rezeki saya, Allah Ta'ala nak ubah banyak makin besar. Satu masa tu kau kan, pernah Tok Guru saya pun jumpa saya. Dia mesti merawat orang ni, dia akan ada rasa perasaan rindu nak tolong orang. Tok Guru saya kata tak apalah Ustaz, buat jarak jauh dalam live. Buat jarak jauh tu orang baru terkejut. Terus saya buat dalam live, Tok Guru saya tengok saya buat. Lama tak beraksi, tengok tu dia dahsyat. Saya still jaga restoran, malam berubat orang. Macam tu lah, orang nak jumpa depan, saya pun tak jumpa. Kita ni dari dulu ni duduk dalam memang orang fitnah. Kita tolong orang fitnah. Kita berubat orang. Sebab jin, Tok Bomoh, dia tak boleh buat kat kita. Tapi dia buat macam mana? Dia hasut orang sekeliling kita, adik-beradik kita. Kalau saya bertiga, saya punya laluan, saya punya jalan cerita sebenarnya bukan dalam masakan, dalam perubatan tu. Aku pastilah restoran ni saya bagi bini saya ambil alih, bagi bini saya yang uruskan, saya jaga. Restoran saya banyak buat konten masak dah. Saya lebih banyak fokus kepada konten ilmu.